Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya ada dapat pertanyaan daripada peserta macam mana nak lukis ni dalam bentuk 3D. Okay, sebab peserta ni ada lukis khusus AutoCAD atau webinar AutoCAD lepas, saya akan tunjukkan macam mana nak buat. Okay, kalau saya tengok macam ni, kita ada satu bambu ni, panjang dia 9 meter. 9 meter. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. Okay, lepas tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tu 6 meter. Dan yang ni plastik. Lepas tu 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia ada concrete sinker. Ni saya tak pasti bentuk dia macam mana. Okay, tak apa, kita try buat. Concrete sinker ni macam bentuk drum je. Tak apa, kita try buat dan kita akan susun. Mungkin dia duduk tengah-tengah ni. Okay, jadi kita try buat model ni. Okay, jadi saya buka saya punya AutoCAD. Okay, jadi kalau peserta-peserta, biasanya saya akan bagikan contoh. Saya ada teknik design template ni. Kita buka. Okay, first saya nak tengok saiz buluh. Okay, tengok saiz lebih kurang 25 inci ke 35 lebar, panjang 16 inci ke 25 inci. Okay, katakan kita gunakan yang 25 inci. Okay, kalau nak tengok 25 inci sama dengan berapa, okay, kita buka AutoCAD, kita type calculator. Okay, contoh saya buat 25 darab 25 darab 25.4. okay, lebih kurang 6 cm, 63.5 dia punya diameter. Jadi biasanya kalau 3D saya akan tukar pada ni. Okay, kita buat yang pertama dulu. Kita tukar UCS. Okay, kita titik 00 sebagai itu, X sini, Y atas. Okay, katakan ni sebagai UCS. Jadi saya buat C, enter. 63.5. Okay, kita buat 65 lah. Okay, titik dia saya buat 100,100. Okay, sini dia punya tu. Okay, katakan titik dia diameter 65. Okay, saya buat 65 diameter dia. Ni tak pasal. Saya tekan O, enter, offset. Katakan dia punya tebal tu 5 mm lah. 5. Okay, jadi saya dapat macam ni. Jadi saya nak press pull, PRES, press pull. Okay, mula-mula kita press pull yang tengah-tengah ni sepanjang 9 meter. Okay, dapat satu. Katakan ni buluh yang pertama. Lepas tu kalau kita dalam 3D, dia dah jadi macam ni. Okay, alang-alang kita tukar warna. Home, tidak boleh, saya tukar pada intention balik, senang. Dan warna buluh ni lebih kurang macam ni. Tapi kalau tu saya tekan control, kita boleh select ujung dia. Yang ni saya nak type PR, properties. Okay, yang ni saya nak color dia, saya nak color green dia. Okay, sambil tekan control kita boleh select. Okay, kita tukar UCS. Okay, ni contoh buluh yang pertama saya buat. Okay, jadi saya copy ni, saya select ni, saya type CO, saya tarik ke sini. Okay, contoh 500.
Okay. Okay. Yang saya tahu, okay, ni saya boleh select ni dan delete dia punya tu. Satu panjang kita nak 6 meter, satu panjang 9 meter kan. Tengok gambar, satu 6 meter, satu 9 meter. Jadi saya buat yang kedua tu, panjang dia press pull ya. Press pull. Okay, dia saya tolak sini, saya panjangkan dia 3 meter. Pendeknya 3 meter. Satu 6 meter, satu 3 meter macam ni. Dia dah dapat. Okey. Sekarang apa yang saya nak buat ialah, okey, kita nak buat yang plastik tu. Plastik tu saya buat macam ni lah. Saya tekan from view ni, UCS, enter V untuk view ni, enter. Okey. Kalau kita tengok gambar dia, dia macam plastik macam ni, berumbu-rumbu macam ni. Jadi kita nak buat jadi dia sebab plastik ni dia macam banyak macam ni kan. Kita buat satu ataupun kita buat sini, sini, sini. Kita buat macam gerigi macam ni. Okey, jadi saya buat satu C, enter. Contoh 50. Sini saya EST, kita wakilkan dia sini. Contoh 5 cm. Lepas tu C, enter. Sini 10 je. Jadi PES, press pull. Yang tengah ni, oops, press pull dia contoh 500 ni. Okay, sekarang kita nak tebuk dia macam mana ni. Okay, saya buat C, enter. Untuk mana contoh 50 juga. Okay, yang ni saya buat simple je. C, enter. $20. Okay, jadi saya nak gunakan ini array pola P3. Okay, 6 macam ni. Jadi saya nak PRS, press pull. Yang ni katakan berapa, 450. Okay, jadi katakan macam ni lah. Jadi saya ambil ni, copy, cari kita tengah ni, letak di sini. Jadi di sini dah ada dua objek. Jadi kita subtract ni, SU subtract. Yang ni saya nak simpan, dan yang ni saya nak buang. Dia jadi macam ni. Kita tengok balik stick. Okay, kata ni yang plastik ni, simple je. Sebab kita buat plastik. Okay, jadi saya nak union sini campur sini, enter. Jadi dia dah jadi union macam ni. Katakan plastik dia macam tu je. Okay, ini kepanjangannya P, press pull. 500 juga kan, saya buat 400 100. Jadi ini plastik ni. Okay, kalau kita tengok tadi warna dia oren kan. Jadi kita select ni, kita tukar warna oren ni mana-mana je. Lepas tu sama tengah control, select ni, ni contoh ni tukar warna black. Okay, sorry, sini
sini saya cek properties lah, properties kita tukar. Okay. Okay, ni yang kedua. Kita dah buat dia punya plastik. Yang ni concrete sinkers. Saya tak tahu plastik besar mana. Contoh kata ni 2 kaki lah, 600. Jadi kita buat tak petak ke apa ni, saya tak pasti, macam petak je. Dia ada 1, 2, 3, 4 plastik drum, 4. Kita buat 4 ni. Structure dia saya tak pasti macam mana. Katakan plastik drum ni dia macam rough kan, pelampung. Dia ada 1, 2, 3, 4. Okay, kita tengok size drum. Okay, kita tengok size drum. Tengok kat internet lah. Okay, 572mm diameter dan 851mm height. Okay, kita gunakan yang simple ni. Okay, nak buat macam ni boleh. Okay, kita buat macam ni lah, nampak macam 2 partition ni pun okey. Okay, macam ni kita guna warna biru macam ni. Okay, tak apa. Okay, mudah je. Saya buka saya punya AutoCAD. Okay, katakan saya nak buat top ni. Saya tukar front, UCS, enter, V, enter. Okay, saya buat L, enter. Okay, contoh titik 2000, 3000, koma, kosong. Dan saya buat juga sebanyak berapa tadi, 851 851 dengan 572. 851 lepas tu 572 bagi 2, okay, saya buat 572 tu, 72 sini. Okay, kita dapat. Jadi saya buat L, enter. Okay, ni saya drum, separuh drum tu. Jadi saya trim. Okay, tinggal ni je. Okay, katakan drum ni tepi ni bulat, sini ada satu bulat lagi. Okay, saya buat C, enter. Okay, kita ni contoh 10 sini, C, enter. 10 C, enter. C, enter. 10. Okay, dia bentuk macam ni. Dan N, enter. Katakan daripada sini 5mm. Okay, kita buat lebih panjang daripada itu. Okay, lepas tu katakan dia punya tebal pun 5mm. O, enter. 5, enter. Okay, yang ni pun 5 pun 5. Okay, jadi kita trim, trim. Okay, yang ni dia akan masuk dalam ni. Sini tak ada. Jadi ni trim. Ni bentuk yang dia. Sini pun saya trim ni, saya trim sini, saya trim sini. Okay, yang tadi, yang bawah tu saya salah, tak apa, kita betulkan balik. Sini sepatutnya yang ni tak ada, dan tak ada. Trim sini, trim sini. Okay, lepas tu sini. Okay, yang bawah ni saya kena betulkan balik. C, enter. Yang tu saya tutup balik.
Saya trim balik, trim. Masuk O enter, 5 enter. Kita offset balik 5 ke atas. Jadi saya trim. Okay, kat sini pun saya nak trim. Trim sini. Okay, kita buat L enter, sambungkan titik ni ke titik. Okay, kita dah dapat rentas ni. Jadi saya select ni, joinkan dia. Okay, nombor satu. Kita dah dapat satu profile. Okay, katakan yang ni saya type REV, revolve. Okay, jadi tone drum, simple je. Jadi kita dah dapat tone drum. Okay, warna dia biru kan tadi. Jadi ni saya nak tukar dia. Ni kita tukar simple sini lah. Pilih mana-mana biru. Okay, jadi saya dah tone drum. Dan sebagainya. Okay, jadi kita nak susun tu. Okay, tone drum tu kalau tengok, okay, kita tekan front UCS, enter. Okay, top ni kita nak buat dia punya, saya rasa elok kita buat 3D tu. Okay, tone drum ni okay, saya buat satu row isi rectangle. Okay, titik mana-mana, contoh 6000, 2000. Okay, dia punya tu adalah 9000, 6000. Okay, ni besar dia. Okay, tone drum ni tadi kita buat rectangle, isi rectangle dia 851. Contoh berapa dia ni, saya terlupa. 851 dengan 572. Okay, 572,851. Okay, katakan kita nak susun macam ni. Ada tone drum ni, copy. Okay, saya letak sini tengah-tengah dulu. Okay, ada 4. Okay, katakan setiap ni saya buat tengok gambar, tengok sekejap. Gambar dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. Katakan dia 8 ada untuk rough ni. Okay, 1 copy, 2. Okay, sini kita ada 2. Jadi katakan line dia line 9 ke line setengah dia. Okay, untuk 9 ni dia melintang ke 9 ni, sorry. Jadi yang ni saya kena rotate dulu. Kita tekan ya, 90. Okay, jadi saya ambil ni, movekan dia. Okay, macam ni. Jadi kat sini katakan saya nak movekan dia, titik tengah kat sini, tengah-tengah antara sini. Jadi ambil titik ni, make between, shift right click, make between 2 points, ambilkan point ni ke sini. Okay, kita dapat satu. Contoh saya movekan dia. Okay, katakan sini sampai sini saya move. Okay, jadi saya boleh mirror, ambil titik tengah, mirror sini, enter. Ni mirror sini. Sorry, mirror titik tengah ni ke sini. Okay, katakan ni dia punya tu. Lepas tu rough tu, kita tengok gambar yang 9 ni kat bawah, yang ni kat atas kan. Okay, jadi saya buat simple je. 9 ni kat bawah, jadi 9 ni sepatutnya kat sini dia ada kan. Jadi saya tekan top dulu.
Saya tekan sini, saya tekan UCS, enter, V enter. Kat sini saya nak gunakan C enter. Ok, kita buat satu dulu. Ok, saya terlupa lagi. Kita C enter di titik ni, D di merge dulu. Okay, jadi katakan rough ni kat bawah, C enter. Ok, ni adalah rough tu punya tapak. Contoh saya buat, jadi saya tekan top. Kat sini saya boleh nampak dia punya tu. Jadi tapak ni yang 9 tu dia akan berada sini dengan sini kan. Ok, jadi saya buat L enter dulu. Ok, saya buat C enter. 65 bahagi 2, 32.5. Jadi saya dapat L enter. Kita dapat titik kat sini. Jadi dia akan berada sini, ataupun kita nak buat ke bawah. Kalau nak buat sama tinggi dengan ni, kita buat dekat sini je. Jadi saya select ni, copy. Ok, okay, dia tangent kat situ. Ok, dia tak boleh ke sini. Ok, jadi sebab tu kita kena buat satu sini, C enter. Daripada titik ni pun kita buat. Ok, kita dah dapat satu ke sini. Maknanya kita nak cari satu lagi bulatan. Ok, saya buat L enter. Kita cari ok, sorry, dapat sini, L enter, O enter, 32.5. Kita nak dapatkan pusat sini. Ok, C enter. Ok, kita tengok main-main jap. C enter. Daripada titik ni 32.5. ok, jadi saya tambah L enter, tambahkan titik ni ke titik ni, C enter, 32.5. ok, yang ni nak cari tu kita kena main-main dengan geometri ni. Sorry, L enter, L enter, TAN enter. Kita buat tangent dulu. Tangent. Ok, cuba saya buat ni. L enter, macam ni sampai sini, lengthenkan dia. Ok, C enter, 32.5. ok, kita dapat satu pusat kat sini. C enter, daripada sini 32.5. ok, baru dapat. ok, jadi dia akan bercantum dekat sini lah. ok, yang ni yang tepat.
So tadi macam-macam triangle. Okay, dapat sini satu, jadi mirrorkan dia. Okay, ini dua tapak. Okay, jadi dua tapak. Kalau kita tengok lukisan dia, okay, ini katakan ni dua, dia ada yang tengah-tengah satu dan hujung satu. Okay, jadi top balik, tengah-tengah kita kena buat L enter. Buka macam ni, control tekan top balik, pusing kat sini. Okay, saya buat L enter, dapat kat sini. Jadi saya buat C enter, 32.5, dan tapak satu lagi kita ambil ni, kita mirrorkan dia. Okay, rasanya ini akan jauh sangat. Okay, saya tekan top. Okay, ini saya movekan dia satu kaki ke dalam, M enter, tolak dia 300 contoh. Okay, saya dah dapat macam ni dia punya condition. Okay, tekan L enter, daripada titik tengah ni saya sambung ke titik tengah ini, tekan top, mesti tukar pada 2D wireframe lagi senang nampak. Kita tekan C. Okay, kita tukar UCS lah, UCS enter, sini X, sini Y. Sini X, sini Y. Okay, jadi kita dapat top balik. Saya nak buat balik pada C enter, C enter. Okay, top. Okay, saya masih tak dapat lagi tarik dia ke hujung ni. Jadi saya buat L enter, titik ni. Yes. L enter. Okay, kita buat C enter, dekat sini satu, 32.5, C enter, sini satu lagi 32.5. Okay, jadi position dia macam ni. Jadi saya ambil yang 9 ni, copy, ambil titik tengah, letak ke ujung ni satu, ujung ni satu, ujung ni satu, dan tengah-tengah satu. Okay, kita dah dapat ni. Jadi yang ni saya nak rotate dia 90 darjah ke sini. Jadi yang ni RO 3D, rotate 3D, ambil titik tengah, ambil satu titik kat sini,
sini 90. Okay. Jadi yang ni saya copy je. Okay. Ni kita ambil di tengah ni, letak dekat tengah ni. Jadi kalau kita tengok dia dah jadi macam ni. Jadi yang ni saya copy je 571 kan, kena 575, sorry 8, copy 851 860. Okay, dua tong ni akan ada kat sini. Jadi ni jadi saya ambil ni dua, kita boleh mirror je, tak jadi jumpa tak apa, mirror dengan UCS tu 1, 2, mirror, ambil titik ni ke titik ni, dia akan mirror macam ni. Dan 1, 2, 3, 4, 5 kita boleh mirror juga, mirror, ambil titik ni, tarik ke sini. Oops. Ini dua pun mirror tak? Mirror. Okay, dah dapat je. Okay, lepas tu yang ni nak pusing ke sini. Okay, rotate. Bila titik ni tak apa, minus 90. Okay, jadi dia dah dapat satu. Okay, jadi move, kita ambil sini, kita letak. Okay, kita letak ujung dulu. Ambil ni, okay, move ke dia. Okay, kita move mula titik tengah ni, kita ambil sini, lepas tu move kan ke atas, jadi kita tengah 32.5. okay, move lagi 32.5, dia akan kena sini. Ini M, enter, tarik ke sini 300. okay, katakan ni 9 meter kan, tolak 300, saya nak buat dia panjang, move kan dia sini 300. okay, kita dah dapat satu 300 ni. Jadi saya nak copy ni, copy, bukan, kita guna array je. Select ni, type AR, array, rectangle. Okay, sekarang ada 3, kolom 4, kolom 3. Okay, row dia kita nak buat 15, kolom 1. Okay, jadi jarak dia between kita, total dia 9,000 tolak 8400. okay, jadi kita dah buat rough belah atas ni. Okay, kita dah dapat macam ni. Jadi apa yang saya nak buat sekarang ialah letak benda ni dah. Okay, ni saya tak pasti letak mana, kita tengok gambar je. Ni saya pun letak lebih-lebih kurang je.
katakan ni saya letak dekat bawah ni, tarik ke tengah ni, copy, sorry, ini saya copykan dia, ambil sini, letak dekat tengah-tengah ni. Okay. Jadi saya nak buat sama point dengan ni, jadi saya copykan dia, sini, nanti yang tak diperlukan kita delete. Okay, dia dah ada ni. Jadi saya select 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya copykan dia. Bukan, kita movekan dia tu. Move ke sini sebanyak 300. Okay, jadi dia akan ada bawah-bawah tu. Dan kat sini kita buat array juga. Select semua ni. Nak guna 3D array boleh, tapi saya gunakan array je. Array rectangle. Okay, sekarang kita nak ni kosong. 1, row dia 1, kolom ni 1, row dia 15, lepas tu total dia 8400. Okay, jadi dia ada banyak macam tu. Jadi yang ni kita exportkan dia. Okay, lepas tu kita nampak yang bertindih dengan ni, kita delete. Okay, belah sini pun sama. Mungkin ada 6 yang delete. Okey, saya rasa saya dah jadikan dia punya tu. Jadi kita nak apa-apa yang bantuan tu saya nak delete. Jadi yang line ni, bawah ni dengan bulatan ni serta. Okay, kalau tak boleh select, kita select hijau. Lepas tu klik ni, shift select ni, jadi saya tekan delete. Okay, yang ni pun ada, delete juga. Nampak tak? Tengok. Okay, benda yang terlebih delete. Okay. Okay, jadi saya dah siap. Yang ni dia punya asas. Yang ni pun saya nak delete dia. Okay, tinggal ni. Jadi kat sini, kalau kita main 3D ni, contoh saya nak play kat i3, saya offkan saya punya grid ni, delete dah. Delete. Kita boleh tekan layout, base, formula space. Okay, katakan yang ni kita panggil daripada right. Okay, ni satu setiap. Satu ni tebal 50. Okay, contoh macam ni. Pandang atas, sini dan 3D macam ni. Okay. Sorry. Boleh je. Satu ni 40 je. Okay, yang ni satu ni pandangan right.
Satu nisbah berapa tak ikut. Okay, kita buat satu. Yang ni tukar edit view. Mungkin 1:50 tadi okey kot. Okay, visible line only. Enter. Okay, dan yang ni mungkin saya boleh tukar, jadikan dia shaded visible line, dan kita kecilkan sikit lah, 100. Okay, jadi ni adalah contoh gambaran macam mana kita boleh buat plantain minyak ni. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.